Hari ini agak panas geng berkenaan dengan isu Najib Razak yang mana Mahkamah Tinggi menolak permohonan tahanan rumah Najib Razak. Kemudian Tuan Hakim beritahu titah addendum tak sah di sisi undang-undang dan perintah tahanan rumah ini tak boleh dilaksanakan kerana dalam peruntukan undang-undang Malaysia ni tak ada buat macam tu. Aku secara peribadinya naklah Najib ni dapat tahanan rumah. Najib ni baik, ramai orang suka dia. Waktu dia jadi PM dulu banyak jugalah dia bantu rakyat. Tapi biasalah manusia ni geng bukan sempurna. Pasti ada salah silap dia. Dan dia ni dah didapati bersalah. Duit yang dia ambil tu bukan sikit, banyak. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang geng. Kalau Najib dapat tahanan rumah pun ada orang petikai, ada orang tak suka. Kalau Najib tak dapat tahanan rumah pun ada orang tak suka dan ada orang juga akan petikai lah. Dan kita kena ingat badan kehakiman ni nak jaga juga integriti dia. Sebab apa? Kes Najib ni satu dunia. Tengah tengok ni. Kalau silap sikit boleh bawa buruk nama kerajaan dan orang takkan percaya lah selepas ni sistem kehakiman. Dalam kita duk dengar, baca cerita Najib ni ada juga terselit fake news ni. Cerita benda tak betul. Jadi majlis media ni buat apa? Takkan tengok saja. Tolonglah ambil tindakan yang jenis sebar fake news ni. Ni lagi seorang. Ni siapa dia? YB DAP Puchong kan? Aduhai. Apa punya bingai lah kau boleh keluarkan kenyataan macam tu. Apa masalah kau sebenarnya? Kau sakit hati apa sangat ni? Kau dah makan ubat belum sebelum buat kenyataan tu? Kau tak nampak ke kita ni tengah bergabung ni? Antara PH dan BN, tubuhkan kerajaan perpaduan. Kau tak boleh diam ke? Apalah masalah kau? Najib tu dah terima hukuman dia dah. Yang kau nak rai-rai lagi apa lagi? Tolonglah hormat kawan-kawan kita dalam komponen kerajaan ni. Apa masalah kau? Kalau ya pun kau nak tarik undi Cina sekalipun, tak perlu kau keluar kenyataan macam tu. Kau kalah PRN sebelum ni, DAP. Bukan sebab bergabung dengan UMNO pun. Kau nak tahu sebab apa? Aku ada tanya geng-geng Cina ni pasal apa DAP ni kalah baru-baru ni. Sebab ada DAP ni jadi YB tak buat kerja. Memanglah sebelum ni orang sokong kau sebab dia rasa kau ni boleh buat kerja. Tapi bila kau dah ada jawatan, ada kuasa, kau tak buat kerja. Itu masalahnya. Kalau kau nak dapat undi orang Cina, kau buat kerja lah. Orang Cina tolak kau ni tak ada kaitan kau bergabung dengan UMNO pun. Yang kau nak keluar kenyataan macam tu dah kenapa? Kau ingat orang Cina ni akan sokong kau ke bila kau kata dekat Najib macam tu? Kau nak raih pasal Najib ni? Aduhai, kau ni tolonglah jaga sikap sikit kau ni. Berita panas kan, berita panas. Hari ni 8 wakil rakyat Perlis tarik sokongan dekat MB Perlis. Mampus lah. Yang lawaknya, yang bergaduh ni BN dengan DAP. Tiba-tiba yang runtuh tu dekat negeri kecil kat Perlis tu. Aduh. Apa punya mambang lah, apa tangkal yang kau pakai aku tak faham. Ini mungkin Kunut Nazilah MP Jasin ni. Habis pecah bola.